Asal buka TikTok je Blanco. Asal Blanco je TikTok. Apa yang hype sangat Blanco kat TikTok ni? Padahal kita bukan ada paid review pun. Jojo jadi ambassador Blanco pun baru setahun. Kita punya hype daripada 2021 sampai sekarang. Mungkin ini dia punya punca kot. Quality dan juga performance. So guys, ini adalah perfume Jojo, Johan Ghazali yang bernama Phnom. Perfume Jojo ni adalah perfume yang mudah untuk korang pakai bagi seorang lelaki. Bauan yang fresh dan boleh pakai indoor dan juga outdoor. Kiranya makin berpeluh, cuaca Malaysia panas ni kan, makin berpeluh, makin wangi. Ramai juga yang beli perfume Phnom ni tanpa tahu dia punya bau tu macam mana. Senang cakap lah, dia beli tanpa bau ataupun blind buy. So Phnom ni korang akan dapat vibe yang sama macam Jojo punya vibe. Modern, muda, maskulin dan yang paling best sekali sporty punya vibe. So guys, kalau korang rasa tak tahu nak pakai perfume apa tapi nak beli, nak selamatkan hidung korang nak handsome macam Jojo tak? Kalau nak, tekan beg kuning dekat bawah sekarang.